Kipas Jisu Live ni ada ke yang murah? Siapa kata kipas Jisu Live semua mahal-mahal Dekat tangan saya ni, antara kipas Jisu Live yang saya boleh kata harga dia murah dan semua boleh ada kipas Jisu Live. Okay? So, apa kegunaan kipas Jisu Live ni? Untuk siapa yang baru tahu, kipas Jisu Live ni kita boleh guna macam contoh kita pergi jalan-jalan, panas kan? So, bolehlah guna. Kalau kadang-kadang anda pun nampak ada orang guna kipas ni, bawa pergi mana-mana. So, itulah kipas Jisu Live, kegunaan dia. Okay? So, untuk kipas yang ni, harga dia murah, kemudian dia punya function, dia kekurangan dia, cuma tak ada screen lah untuk nak bagi tahu bateri tinggal berapa apa semua. Tapi dia punya function dia, kebanyakannya sama sahaja. Dia ada charger menggunakan USB Type-C, kemudian ada butang untuk on dan off, kemudian ada juga butang on dan off dia yang kedua kat sini. Okay? So, kita onkan dia, bunyi dia memang macam turbo, sama je macam model yang lain. Dengar tu. Kemudian boleh laras juga dia punya speed. Okay? So, nak dapatkan dekat mana kipas ni? Tengok dekat bawah.